Assalamualaikum. Hari ni kita buat timun batai goreng telur dah, beg kapung-kapung. Mula-mula buh minyak. Lepas tu kita ambil bawang putih dengan lada, kita cicil dah buh masuk. Lepas tu kita tumis bi masak dulu dah. Agak tak masak dah kita buh udang masuk dah. Kalau pi nak kas sutong tak apa, air tak apa boleh belaka dah. Lepas tu kita goreng bi atau udang tu masak dulu dah. Agak tak masak dah kita bertelur masuk dah. Ni kita bakar 3 teh telur dah. Lepas tu buh lada merah dah. Kalau pi tak sebuh tak apa boleh belaka dah. Lepas tu kita goreng sampai telur tu kering dah. Kalau tak kering tak boleh dah. Jadi den ni no be kering. Agak tak kering dah buh sakas sudu, becing sikit, sok cirai sikit dah. Lepas tu cicak sutong sudu. Lepas tu cicak kotong sikit dah. Lepas tu buat air masuk. Lepas tu goreng dulu sikit dah, we kakah tu hecur sikit dah. Agak tak boleh dah kita buh timun batai, kita potong dah dah. Lepas tu kita goreng sampai timun batai tu masak dah. Nak masak kau dia mana, tak kita suka makan kau dia mana, we masak kau dah tu dah. Ni setara ni boleh dah kita dah. Lepas tu sudah kecap tengok rasa lah no. Kalau rasa sedap dah kita boleh kek berpinggir dah. Kalau pia kena menu ni boleh kelai kecil bagi kok sai-sai dah. Kalau pia nak terawak boleh tak faham mana boleh tanya dah. Buat makan nasi panas-panas ni jadi ni menu ni.